Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Membuka tirai Malaysia petang ini pastinya bersama saya Nurul Hidayat Umur dan juga rakan setugas Ana Zulkifli. Nurul, hari ini sudah pastilah hari yang dinanti-nantikan oleh jutaan umat Islam seluruh dunia yang sedang melakukan ibadah rukun Islam kelima, iaitu ibadah haji. Hari ini hari penting di mana para dayufur Rahman akan berjalan serentak dari semalam sebenarnya menuju ke Bukit Arafah untuk berwukuf di Arafah. Dan banyaklah doa, pintu-pintu langit sedang dibuka ketika ini. Pintu pengampunan sedang dibuka dan inilah masanya. Dapat saya saksikan Ana senyum saja. Mungkin dapat mengimbau kembali momennya apabila mengerjakan haji pada musim lalu ya. Betul. Alhamdulillah. Dan saya doakan supaya Nurul juga dan sahabat-sahabat yang lain, seluruh rakyat Malaysia juga dapat menunaikan ibadah haji, insya-Allah. Terima kasih Ana. Alhamdulillah. Baiklah, dalam program Malaysia Petang ini hari ini kita nak menyentuh satu topik yang begitu menarik yang saya kirakan begitu dekat dengan kita, di mana pengenalan dan evolusi teknologi digital, iaitu merupakan kecerdasan buatan ataupun AI. Kita lihat ketika ini Ana bukan lagi sekadar subjek ya dalam filem science fiction, tetapi telah memandu ke arah sektor pembangunan, sektor ekonomi, sektor perkhidmatan kerajaan dan juga industri korporat, dan itu tidak dapat kita elakkan lagi, dan seharusnya kita mengambil kesempatan untuk mengintegrasikannya ke arah lebih kebaikan dan bermanfaat. Jadi justru itu tanpa membuang masa, kita nak perkenalkan tetamu kita di talian Zoom ketika ini untuk membicarakan mengenai mengintegrasikan kecerdasan buatan ataupun AI dan juga teknologi digital. Maka kita menjemput tetamu di talian Zoom iaitu instruktor dan pembimbing teknologi kecerdasan buatan AI khusus untuk membincangkan berkenaan ini, iaitu Encik Saifil Faris Muhammad Yusof di dalam talian. Assalamualaikum Encik Saifil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Ana, Puan Nurul? Alhamdulillah. Macam mana persiapan untuk esok ni, Aidiladha ni? Dah bersiap sedia ke macam mana tu Cik Saifil? Rindu tengok orang dah mula ada yang melapar, ada yang tengah memasak. Mungkin saya akan balik kampung esok pagi lah, insya-Allah. Ni pun pengorbanan juga ya. Pengorbanan, salah satu pengorbanan. Okey, dan bercakap mengenai topik kita hari ini, mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan juga teknologi digital. Dan kalau kita sebut mengintegrasikan kecerdasan buatan AI itu sendiri, Cik Saifil, ia melibatkan pelbagai bidang ya, seperti yang saya katakan sebentar saja tadi, ia melibatkan sektor pendidikan, malah tak ketinggalan juga melibatkan industri korporat dan juga perkhidmatan kerajaan sendiri. Dan mungkin Cik Saifil boleh jelaskan ataupun kongsikan lebih mendalam lagi, AI ini meliputi sektor apa lagi sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar-pendengar bernama. Pertama sekali, kita dah melalui satu zaman yang cukup kata exciting sebenarnya. Kerana industri dalam AI ni sebenarnya bila dikatakan ada integrasi, ramai orang melihat kepada sudut ataupun sektor yang besar. Jadi soalan tadi dikatakan apakah integrasi dengan pendidikan, dengan sektor kerajaan dan sebagainya lah. Tetapi AI ni pada pendapat saya adalah satu teknologi yang sebenarnya merupakan satu teknologi yang menyeluruh. Yang mana jarang sekali sebenarnya dalam kita punya fasa kehidupan kita dapat melalui satu teknologi yang akan menyentuh setiap lapis masyarakat dan setiap ruang yang ada dalam kehidupan kita. Jadi AI yang ada sekarang ini, kalau kita tengok di luar sana, dia bukan sahaja hanya digunakan pada peringkat sektor pekerjaan, sektor pendidikan ataupun di jabatan kerajaan. Tapi sebenarnya aplikasinya dah jauh lebih meluas daripada itu. Kalau kita tengok, AI pun dah meluas. Masuk ke dalam telefon bimbit kita sendiri, masuk ke dalam personal laptop kita sendiri, masuk ke dalam urusan kehidupan seharian. Bukan sahaja kepada golongan-golongan profesional ataupun yang berkerjaya, malah student-student, pelajar-pelajar, suri rumah juga menggunakan AI sebenarnya. Jadi bila dikatakan integrasi AI ini, dia melibatkan satu integrasi yang menyeluruh, yang mana nak ataupun tak nak, kita pasti akan melaluinya, kita pasti akan
sedikit sebanyak menggunakan AI dalam kehidupan kita. Jadi saya tambah sedikit, kalau yang mana menggunakan telefon pun pada hari ini dan Google misalnya, kita tak lari sebenarnya menggunakan AI, dan AI dah menyeluruh lah dalam seluruh social media, search engine dan sebagainya. Betul. Jadi pandangan saya, kita tidak lagi boleh mengatakan bahawa AI ini hanya tertutup kepada sebahagian kecil jabatan ataupun sektor, tapi sebenarnya dah melibatkan orang awam di seluruh dunia. Itu pandangan saya lah mengenai. Cik Saiful, tadi saya suka nak sentuh berkenaan yang Cik Saiful ada sebut AI ini juga telah digunakan dalam kalangan pelajar dalam institusi pendidikan. Sebenarnya dia tak terlepas dalam sistem pembelajaran yang mana AI ini digunakan menggunakan data boleh menyebabkan sedikit bias lah, terutama dalam pengambilan keputusan. Bagaimana sebenarnya AI ini sebenarnya mencerminkan ketidakadilan dalam penilaian khusus sistem pendidikan? Sebenarnya apa? Boleh tak kita komen berkenaan ini, Cik Saiful? Boleh, sebab tu saya ingat di peringkat kerajaan sekalipun, kerajaan telah menubuhkan National Artificial Intelligence Office ataupun yang dipanggil sebagai NAIO, yang mana mereka, salah satu perkara yang mereka bentangkan ataupun ingin ketengahkan adalah bagaimana untuk sebenarnya menguruskan etika dalam penggunaan AI itu sendiri. Kerana sudah pasti kebimbangan orang ramai apabila menggunakan AI adalah mengenai maklumat yang disalurkan, terutamanya yang melibatkan politik, yang melibatkan keagamaan dan sebagainya. Jadi memang benar ada pandangan yang mengatakan bila kita gunakan AI ini sebenarnya dia adalah satu perkara yang bias kalau kita menggunakan secara orang kata membabi buta tuli, tanpa ada ilmu, tanpa ada cara untuk kita menyemak, tanpa ada cara untuk kita memerhatikan ataupun melihat sama ada apa yang dia reply, yang kita dapat jawapan daripada AI ini sebenarnya betul ataupun silap. Dan apabila kita bercakap tentang data pada AI itu sendiri, data itu sendiri sebenarnya datang daripada manusia. Jadi syarikat pelopor AI yang membangunkan AI model di seluruh dunia, by the way sekarang telah ada begitu banyak, ada beribu model AI yang ada di seluruh dunia. Yang paling popular datang daripada Amerika Syarikat, datang daripada China, daripada France dan sebagainya. Mereka ini menggunakan data-data awam dan mereka mempunyai algoritma tersendiri untuk memberikan data ini kembali kepada pengguna. Jadi sebenarnya terpulang kepada kita. Yang pertama, terpulang kepada kita bagaimana penilaian yang kita buat. Sebab itu sebenarnya kita ada beberapa cara untuk kita memastikan ilmu ataupun data yang kita dapat daripada AI itu sesuai untuk kita gunakan. Bagaimana cara untuk kita menapis, bagaimana cara untuk kita memastikan sama ada dia boleh digunakan, reliable ataupun tidak. Dan itu juga sebenarnya memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha pembangun AI model untuk melatih AI model yang tersendiri. Sebab apa? Sebab kita pun tahu AI ini menggunakan data. Jadi bagaimana algoritma data ini ditune ataupun dilatih untuk mengenali pattern dan sebagainya, yang mana kita boleh mengaplikasikan teknologi ini untuk kita pakai secara lokal. Sebagai contoh, syarikat-syarikat tempatan di Malaysia sebenarnya boleh je membangunkan AI model sendiri yang menggunakan data-data di seluruh dunia, tetapi menyampaikan dalam bentuk yang lebih baik. Sebagai contohlah, okey. Jadi saya bersetuju memang ada bias dalam penggunaan AI ini, tetapi sebab itu kita sebenarnya kena peka, kena mahir dan kena ada ilmu bagaimana untuk menilai tahap data yang dikembalikan kepada kita oleh AI. Dan Cik Saiful, adakah Cik Saiful merasakan AI adalah satu teknologi yang berpotensi untuk mengubah cara keseluruhan, iaitu cara kita bekerja, cara kita belajar dan hidup, dan seterusnya memerlukan satu pertimbangan etika, privasi dan keselamatan yang teliti, sekaligus memerlukan satu kesedaran yang baik dalam kalangan masyarakat untuk menggunakannya. Bagaimana? Ya, saya rasa AI ini mempunyai potensi yang cukup meluas. Iaitu dia boleh menyebabkan seseorang mengubah kehidupan secara keseluruhan. Kita ambil contoh-contoh yang orang kata sedikit objektif. Bagi seorang pelajar misalnya,
kalau mereka menggunakan AI dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, maka AI itu boleh menjadi satu rakan pintar, tempat di mana kita sebenarnya belajar bersama-sama. AI ini bukan satu hala sahaja sebenarnya. AI ini boleh digunakan untuk komunikasi dua hala. Jadi untuk para pelajar, kalau dibandingkan dengan zaman terdahulu macam zaman saya, mungkin zaman Puan Anang, Puan Nurul kan, zaman kita belajar, ilmu yang kita boleh perolehi, kita hanya boleh dapat datangnya daripada institusi pendidikan. Sebab itu kita melalui peringkat sekolah dan Betul. juga peringkat universiti. Dan ilmu juga harus datangnya daripada pengajaran oleh guru-guru di sekolah dan juga pensyarah di universiti. Tetapi pada zaman hari ini, kalau dikatakan mengenai fakta dan ilmu, ilmu itu telah pun berada di hujung jari. Jadi pada zaman kedatangan internet, pada awal kedatangan internet, data ini, ilmu ini telah dapat sampai ke hujung jari kita. Ya. Tapi apabila datangnya AI, ilmu dan data ini dapat dimanipulasi, dapat diterjemahkan pula Ya. dalam satu bentuk yang mana senang ataupun mudah untuk digarap atau difahami oleh para pelajar. Dan capaiannya jauh lebih meluas, padas. Jadi sangat mudah untuk buat rujukan, sangat mudah untuk membuat kerja-kerja di peringkat sekolah ataupun universiti, sangat mudah untuk membuat perbincangan sebagai contoh, sangat mudah untuk buat rujukan. Dan dalam dunia generatif AI zaman hari ini, sangat mudah untuk belajar menggunakan kelebihan AI yang ada seperti mencipta ilustrasi grafik tersendiri, presentation, PowerPoint. Mungkin ada yang suka belajar menggunakan nada-nada syair dan puisi. Ada yang mungkin suka menggunakan lagu untuk mengingati satu-satu subjek ataupun fakta dan sebagainya. Jadi ini memberikan kelebihan yang sangat-sangat besar dan luar biasa. Jadi itu objektiflah kepada student. Dan saya boleh bayangkan sebenarnya kelebihan ini juga boleh digunakan pakai untuk semua peringkat dan sektor dalam kerajaan, di rumah, suri rumah pada hari ini. Saya galakkan sebagai contoh, ibu-ibu yang berada di rumah yang ada anak-anak yang masih lagi belajar, mereka juga boleh menghasilkan latihan sendiri, membangunkan aplikasi-aplikasi yang mudah, membangunkan laman web lokal untuk kegunaan di rumah sahaja, yang mana anak-anaknya boleh menjawab soalan-soalan yang dihasilkan sendiri menggunakan AI. Jadi dapat menjimatkan kos untuk buku teks, buku latihan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama sebenarnya aturan jadual pembelajaran itu boleh disusun 24 jam, tidak lagi bergantung hanya pada peringkat sekolah ataupun hanya bergantung kepada mungkin guru-guru yang mengajar. Dan saya suka menambah satu lagi, bagi mereka yang suka eksplorasi, sukakan sesuatu yang menarik ataupun mencabar dan mencari mungkin breakthrough dalam hidup, AI mungkin merupakan satu cabang yang mereka boleh lihat, kerana dengan adanya AI sebagai partner thinking, rakan kita bekerja bersama-sama, kita boleh mencetuskan idea, mendapatkan idea, membina branding sebagai contoh, membina produk, belajar tentang marketing, jumpstart satu syarikat, untuk memulakan perniagaan, memahami sedikit sebanyak lenggok dalam perniagaan dan lenggok-lenggok perundangan dalam perniagaan. Kemudian menggunakan kelebihan AI untuk menghasilkan bahan-bahan marketing, misalnya gambar, video, jingle, mengautomasikan marketing dan sebagainya. Ini memberikan kelebihan yang luar biasa. Dan saya akhiri untuk soalan ini tadi, dah ramai sebenarnya pakar-pakar yang ada di luar sana mengatakan bahawa kemungkinan AI ini melahirkan lebih ramai jutawan berbanding dengan zaman internet baru bermula. Jadi untuk itu sudah pastilah sebenarnya kita juga perlu ada etika dalam penggunaan AI ini sendiri. Dan saya percaya kerana itu jugalah kerajaan melalui NAIO ada menghasilkan banyak kertas kerja dan penerangan kepada masyarakat tentang etika penggunaan AI yang baik, kerana kita bukan nak menggunakan AI pada hari ini, tetapi kita pasti AI yang akan ada pada hari yang akan datang ni jauh lebih
mungkin pantas, Mhm. jauh lebih dahsyat dan luar biasa lah. Cik Saiful menyentuh berkenaan dengan etika, berkenaan dengan kita ada ramai pakar-pakar yang boleh memberikan tunjuk ajar kepada mereka yang kurang mahir dalam penggunaan orang kata coding ataupun command kepada AI kan Cik Saiful. Tetapi secara realitinya kita melihat bahawasanya masih terdapat juga mereka yang tidak benar-benar memahami teknologi AI ini, malah ada yang gunakannya tanpa memikirkan implikasinya. Seperti mana yang Cik Saiful katakan tadi lah, kita perlu melihat mempunyai etika dan sebagainya. Sebenarnya adakah kita ni sedang melahirkan pengguna AI yang celik teknologi atau sekadar pengguna yang terlalu bergantung? Segalanya kita perlu bergantung kepada AI tanpa kefahaman kritikal. Contohnya seperti mana yang Cik Saiful katakan tadi lah, mungkin ibu-ibu juga perlu mempelajari AI, mungkin boleh berniaga menerusi AI, mungkin untuk membantu anak-anak dalam tugasan sekolah dan sebagainya. Tetapi tanpa memahami kritikal dan implikasinya. Bagaimana tu Cik Saiful? Kalau kita tengok apabila kita menggunakan AI sebenarnya, ramai orang yang memang betul lah, saya setuju seperti mana kata puan tadi, dia tidak mempunyai ilmu, tidak tahu di mana hendak bermula menggunakan AI. Tidak tahu sebenarnya apa cabaran dia, apa implikasi yang akan terjadi apabila kepergantungan kepada AI itu meningkat hari demi hari. Tetapi kita harus membayangkan AI ini adalah sebuah teknologi. Kalau dulu sebelum adanya sebagai contoh kalkulator, manusia menggunakan tangan, jari kita untuk mengira sebagai contoh 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ada alat yang membantu untuk kita mengira, bagi orang Cina sebagai contoh sempua. Kemudian datangnya kalkulator. Jadi apabila datangnya penggunaan kalkulator, maka congakkan melalui otak kita sendiri untuk menjawab soalan-soalan matematik dan nombor telah mula berpaling kepada penggunaan kalkulator. Jadi satu teknologi yang mudah memalingkan kita daripada menggunakan keupayaan akal kita kepada menggunakan kelebihan mesin. Tetapi walau bagaimanapun sebenarnya, apa yang saya nampak adalah manusia ini sebenarnya adalah satu makhluk yang luar biasa yang Allah ciptakan. Jadi apabila datang satu kemudahan melalui teknologi seperti ini, kita sebenarnya telah memfreekan, bahasa Melayu ni macam mana ya, bahasa Membebaskan. kita telah membebaskan diri kita daripada satu sudut supaya kita boleh menumpukan fokus kita kepada sudut-sudut lain yang lebih memerlukan perhatian dan fokus kita. Jadi misal kata contohnya tadi, apabila kita sedang bekerja misalnya dalam bahagian engineering, dalam bahagian arkitek ataupun kira-kira, bila ada bantuan kalkulator, kita boleh menggunakan kalkulator tu untuk melakukan kira-kira. Jadi satu bahagian daripada kerja dan proses aliran kerja kita telah pun dapat dijalankan ataupun telah diselesaikan dengan bantuan teknologi. Tetapi ini telah membebaskan diri kita sebagai seorang manusia untuk memfokuskan kerja kita dalam bahagian engineering, arkitek dan calculation tadi, menumpukan kepada outcome yang lebih tepat, outcome yang lebih cantik, outcome yang lebih besar, outcome yang lebih kreatif. Jadi begitulah juga sebenarnya tentang kepenggunaan AI yang ada pada hari ini. Dia sebenarnya tidak melimitkan kita sekiranya kita tahu bagaimana untuk menggunakannya dengan cara yang betul lah. Dan dia juga boleh menjadi satu kelemahan sekiranya kita hanya menggunakannya semata-mata mengambil kesempatan ke atas teknologi, tetapi dengan kaedah yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Pada saya, AI ini kalau digunakan dengan cara yang baik, maka dia dapat meningkatkan kebolehan kita dalam pelbagai bidang. Dan kita mendapat satu kelebihan yang tidak ada pada orang lain yang tidak menggunakan AI. Misalnya dalam bahagian pelajaran, dalam bahagian untuk kita membuat kerja-kerja harian, kerja-kerja di pejabat, sudah tentu orang yang memiliki pengetahuan, akses dan menggunakan AI dengan lebih baik, sudah pasti dapat menyiapkan kerja-kerja harian yang perlu beberapa kali ganda lebih pantas daripada rakan sekerja. Dan ini sebenarnya bukan satu bentuk orang kata penipuan ataupun satu bentuk kelemahan. Tetapi dengan kelebihan yang ada itu, maka dia membolehkan satu-satu tempat itu
Okey, baik Cik Saifil. Cik Saifil, dalam pada itu kami difahamkan ya, akan ada satu bengkel yang akan berlangsung pada 4 hingga 5 Jun nanti, iaitu AI Awakening. Dan mungkin Cik Saifil boleh kongsikan intipatinya secara ringkas sahaja. Okey, daripada pengalaman saya berada di luar bersama dengan kawan-kawan dan masyarakat, nampaknya masih juga ramai orang yang tidak mengetahui tentang AI sebenarnya. Dan tidak ada pendedahan. Jadi AI Awakening ni adalah satu usaha untuk memberikan pendedahan awal kepada masyarakat tentang apa itu sebenarnya AI dan bukan tenggelam dalam keseronokan mengenai AI semata-mata. Contohnya nak buat lagu, nak buat aplikasi, nak buat video dan sebagainya. Tetapi menyeluruh melihat bagaimana sebenarnya AI ini boleh membantu daripada setiap aspek kehidupan dan kerjaya yang ada. Itu adalah tujuan kita membangunkan AI Awakening ini untuk memberikan satu jump start kepada masyarakat dan membantu memberikan bimbingan. Jadi bila dah balik nanti, bila orang bercakap tentang AI, ada model baru, ada syarikat baru, ada kursus baru mengenai AI, kita dah ada idea dalam kepala apa yang sebenarnya dikatakan, sama ada kita perlu follow, sama ada kita perlu abaikan, sama ada kita perlu ambil kursus tertentu dan sebagainya. Jadi pada 4 dan 5 hari bulan yang akan datang, Jun ni, program ini diadakan khusus untuk mereka yang inginkan pengetahuan mengenai AI ini dan dia terbuka kepada semua. Okey, baik. Itu dia berkenaan dengan AI, mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Dan ada lagi satu soalan ya. Kita nak tahu juga mengenai AI ketika ini memberi impak kepada tenaga kerja dan kerjaya. Ini tak dapat dinafikan. Macam Cik Saifil kongsikan tadi, ia banyak memudahkan dalam apa jua bidang, termasuk dalam bidang perniagaan, dan sekaligus kalau kita dapat melihat pada jangka masa akan datang, AI ini juga selain daripada memudahkan, ianya juga dilihat sebagai satu ancaman kepada peluang pekerjaan, atau sebenarnya Cik Saifil melihat ianya sebagai satu pembukaan kepada peluang kerjaya baharu ataupun bagaimana? Saya juga berpendapat dan sekarang saya mendengar banyak pendapat daripada orang-orang yang berada di dalam industri. Dan ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan dia akan menyebabkan peluang pekerjaan jadi sukar, ada yang menambah peluang pekerjaan dalam sektor yang berbeza dan sebagainya. Jadi kita berada pada zaman uncertainty, di mana tidak ada satu pendapat yang kita boleh nampak benda ini cerah ke depan bagaimana. Sebab gelombang AI ini masih lagi, walaupun masih lagi baru, tapi masih lagi rancak dan masih tetap rancak dan akan lebih rancak lagi. Jadi ada banyak uncertainty yang sedang kita hadapi untuk menuju ke masa depan. Jadi kerana itu kita memang menggalakkan untuk mengambil tahu tentang AI dan menjadi sebahagian daripada masyarakat yang membantu negara membangunkan negara menggunakan AI. Sebagai contoh, di China mereka tidak lagi memperkatakan tentang AI yang biasa. Mereka dah pergi kepada physical AI, yang mana segala-galanya adalah AI. Robot, kilangnya AI, buat jalannya AI, nak buat bangunannya AI dan sebagainya. Jadi kita tak boleh lari daripada semua itu. Dan saya rasa adalah baik untuk kita mengambil tahu, untuk kita equip diri kita, melindungi diri kita dan menyiapkan diri kita untuk ada satu kelebihan untuk kita ke depan dalam dunia yang mencabar ni. Betul. Cik Saifil, kalau tadi Cik Saifil ada sebut berkenaan dengan negara China dan menggunakan AI dan sebagainya kan. Iyalah, kita tahu Malaysia ini mempunyai bakat-bakat dan sebagainya. Betul. Itulah jadinya kita harapkan agar bengkel yang akan diadakan nanti, AI Awakening ini, boleh melahirkan lebih banyak lagi bakat dan mungkin boleh memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada orang ramai berkenaan dengan AI. Betul. Itu saja kesempatan masa yang ada untuk topik kita hari ini, mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan teknologi digital, bersama dengan tetamu di talian Zoom, iaitu Encik Saifil Faris, merupakan instruktor dan juga pembimbing teknologi kecerdasan buatan AI. Terima kasih atas masa dan juga lapangan. Tapi kita tak dapat nafikan, Ana, ya, AI ini adalah merupakan keperluan pada zaman kini, dan kebimbangan itu pun berasas juga sebenarnya. Betul. Banyak lagi sebenarnya kita boleh kupaskan, tapi anda mesti terus bersama kami di Bernama TV. Sampai sini dahulu Malaysia Petang ini, teruskan bersama kami. Saya Ana Zulkifli. Saya Nurul Hidayat Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi.